Kenapa satu minuman boleh buat orang asing rasa selamat? Bukan kerana ia mahal, bukan kerana ia eksklusif, tetapi kerana apa yang ada di dalamnya tidak pernah cuba menjadi sesuatu yang lain. Bagi kita di Malaysia, teh tarik ialah perkara biasa. Minum pagi, rehat petang, teman berbual malam. Ia ada di warung kecil, di mamak yang tak pernah tidur, di kedai bandar dan di sudut-sudut hidup yang kita jarang fikirkan. Tetapi bagi orang asing, teh tarik bukan sekadar minuman. Ia pengalaman. Mereka lihat cara ia disediakan. Ditarik tinggi, dituang perlahan, diulang berkali-kali, tanpa tergesa-gesa. Dan di situ soalan mula timbul. Kenapa orang buat minuman dengan penuh sabar, walaupun ia cuma segelas teh? Suapan pertama tidak berlaku di lidah. Ia berlaku di mata, di telinga, pada bunyi cecair yang jatuh, pada wap panas yang naik perlahan, pada ritma tangan yang seolah-olah tahu apa yang sedang dilakukan. Apabila mereka minum, reaksinya tidak bising. Ia senyap, tenang, dan jujur. Kerana rasa teh tarik tidak menjerit. Ia lembut, berkrem, seimbang antara pahit dan manis. Dan disitulah kekuatannya. Teh tarik mengajar sesuatu tentang Malaysia, tentang kesabaran, tentang keseimbangan, tentang hidup yang tidak perlu tergesa-gesa untuk menjadi bermakna. Dalam video ini, kita tidak akan memaksa sesiapa untuk kagum. Kita tidak akan menjual nostalgia kosong. Kita hanya akan tunjukkan apa yang berlaku apabila orang asing minum teh tarik Malaysia buat kali pertama, tanpa skrip, tanpa lakonan, hanya reaksi sebenar. Dan selepas ini, biarkan segelas teh yang bercakap, kerana kadang-kadang cara paling kuat untuk memahami sebuah negara bukan melalui bangunan atau kata-kata, tetapi melalui sesuatu yang kita pegang di tangan dan minum perlahan-lahan. Saya suka teh tarik. Sangat sedap. Saya akan rindu teh tarik. Saya akan rindu Malaysia. I'll miss you guys. Let's try out the teh tarik over here. No ice this time. I usually have my teh tarik with ice. So hopefully it's still good. Really good. Really good. Teh tarik, guys. Look at the color. Color looks just amazing, right? Beautiful, perfect color. The color reminds me of the Thai tea that I had in Thailand as well. Really good flavor. Traditional teh tarik. It's warm, flavorful, sweet. Oh, such a nice drink to have when it's raining. Teh tarik bukan hanya wujud di Malaysia. Ia juga boleh ditemui di beberapa negara lain. Ada yang memanggilnya teh susu, ada yang menirunya dengan nama berbeza. Namun bagi mereka yang pernah minum teh tarik di Malaysia, satu perkara sering disebut. Rasanya sangat berbeza. Di banyak tempat, teh tarik terasa ekstrim. Ada yang terlalu manis sehingga menutup rasa teh. Ada yang terlalu pahit kerana daun tehnya kuat tetapi tidak seimbang. Ada juga yang terlalu berat dengan susu, hingga rasa asal teh itu sendiri hilang. Tetapi teh tarik di Malaysia memilih jalan yang sederhana. Dan disitulah kekuatannya. Rasanya lembut, berkrim dan seimbang. Manisnya tidak menjerit. Pahit tehnya tidak mendominasi. Susu dan teh saling melengkapi. Bukan bersaing untuk menonjol. Yang lebih menarik, di manapun kita minum teh tarik di Malaysia, di gerai kecil tepi jalan, di restoran mamak yang sibuk, atau di kedai bandar, rasanya hampir sama, konsisten, menenangkan, dan boleh dikenali dalam satu tegukan. Ini bukan kebetulan. Ia lahir daripada budaya. Budaya minum, budaya melayan pelanggan, dan budaya memahami rasa orang lain. Penarik teh di Malaysia tidak bergantung sepenuhnya pada sukatan. Mereka menggunakan pengalaman, naluri dan kebiasaan. Mereka tahu bila perlu lebih susu, bila perlu lebih teh, dan bila perlu berhenti menarik. Proses tarik itu sendiri bukan sekadar untuk buih. Ia menyejukkan teh ke suhu yang sesuai, menyatukan susu dan teh dengan sempurna, dan menghasilkan tekstur yang lembut di lidah. Sebab itu ramai orang asing terkejut. Bukan kerana aksi tarik yang tinggi, tetapi kerana hasil akhirnya, rasa yang mudah diterima oleh sesiapa sahaja. Teh tarik Malaysia tidak cuba menjadi minuman mewah. It tin eksklusif. Ia tidak memerlukan penjelasan panjang. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan mungkin itulah sebabnya, walaupun ringkas, teh tarik Malaysia sering meninggalkan kesan yang lebih dalam berbanding versi di tempat lain. Kerana dalam segelas teh tarik itu, tersimpan satu falsafah hidup, keseimbangan, kesederhanaan, dan rasa yang memahami manusia. Apa yang ramai tidak sedar,
Teh tarik Malaysia bukan sekadar tentang rasa di lidah. Ia tentang rasa yang sampai ke hati. Bila orang asing memegang segelas teh tarik, mereka bukan sekadar meminum minuman panas. Mereka sedang menyentuh satu budaya yang tidak pernah tergesa-gesa untuk menjadi hebat. Teh tarik tidak meminta perhatian. Ia tidak dihias dengan nama besar. Ia tidak disajikan dengan protokol. Ia datang dengan senyap, tetapi meninggalkan kesan. Disitulah nilai besarnya. Dalam dunia yang semakin laju, teh tarik mengajar kita untuk memperlahan seketika. Duduk, bernafas, dan berbual. Di Malaysia, segelas teh tarik boleh menyatukan orang. Tidak kira bangsa, tidak kira bahasa, tidak kira status. Ia diminum di meja plastik yang sama, dikongsi dalam perbualan yang sama, dan dinikmati tanpa rasa canggung. Itulah yang orang asing rasakan, walaupun mereka tidak menyebutnya dengan kata-kata. Mereka rasa diterima, kerana di Malaysia, teh tarik bukan simbol kemewahan, ia simbol kesamaan. Semua orang boleh duduk, semua orang boleh minum, dan semua orang boleh berbual. Nilai ini penting untuk kita sedari. Dalam hidup, bukan semua yang bernilai perlu kelihatan mahal atau eksklusif. Kadang-kadang, yang paling bermakna ialah yang boleh dinikmati bersama. Teh tarik juga mengajar satu perkara tentang diri kita, bahawa kita sebagai orang Malaysia pandai menyeimbangkan antara pahit dan manis, antara kerja dan rehat, antara hidup dan menikmati hidup. Mungkin sebab itu, orang asing tidak sekadar berkata, teh tarik ini sedap, tetapi mereka berkata, minuman ini buat aku rasa tenang. Dan bila sesuatu yang ringkas boleh membuat orang rasa begitu, itu bukan perkara kecil, hanya satu kekuatan. Selepas menonton video ini, mungkin kita tidak perlu mencari jauh untuk rasa bangga. Cukup kita lihat apa yang ada di depan mata. Segelas teh tarik dan cara ia menyentuh manusia, tanpa perlu berkata apa-apa. Dan satu perkara tentang teh tarik Malaysia yang sering terlepas pandang oleh kita sendiri. Kita anggap ia biasa, kerana kita membesar dengannya. Tetapi bagi orang asing, biasa itulah yang membuatkan ia melekat di ingatan. Secara ilmiah, lidah manusia paling mudah menerima rasa yang seimbang dan stabil. Bukan rasa yang ekstrim, bukan yang terlalu manis atau terlalu pahit. Dan disitulah teh tarik Malaysia menang. Teh tarik kita tidak menyerang deria rasa. Ia masuk perlahan, menyentuh hujung lidah dengan lembut. Kemudian tinggal seketika, tanpa memaksa. Orang asing mungkin tidak tahu istilahnya, tetapi apa yang mereka rasa ialah comfort taste. Rasa yang menenangkan, rasa yang selamat, rasa yang tidak memerlukan penyesuaian. Di banyak negara, minuman tempatan memerlukan masa untuk belajar suka. Tetapi teh tarik Malaysia boleh diterima dalam satu tegukan. Satu lagi perkara penting ialah suhu. Proses menarik teh bukan sekadar aksi. Ia menyejukkan minuman ke suhu ideal untuk diminum terus. Tidak terlalu panas, tidak terlalu suam. Suhu ini membuatkan rasa lebih jelas, lebih seimbang, dan lebih mudah diingati oleh otak. Dan yang paling besar, teh tarik di Malaysia jarang diminum bersendirian. Ia diminum sambil berbual, sambil ketawa, sambil berehat. Otak manusia akan mengaitkan rasa dengan emosi yang hadir pada saat itu. Sebab itu, bila orang asing minum teh tarik, yang melekat bukan sekadar rasanya, tetapi perasaan ketika meminumnya, tenang, diterima, tidak dihakimi. Mungkin sebab itu mereka sukar melupakan teh tarik Malaysia. Bukan kerana ia luar biasa di atas kertas, tetapi kerana ia luar biasa dalam pengalaman. Dan disitulah pengajaran paling halus untuk kita. Kadang-kadang, kekuatan sesuatu bukan pada keistimewaannya, tetapi pada kemampuannya membuat orang rasa selesa menjadi diri sendiri. Teh tarik mengajar kita perkara itu, bahawa yang sederhana, jika dibuat dengan kefahaman dan hati, boleh meninggalkan kesan yang jauh lebih lama daripada sesuatu yang cuba terlalu keras untuk kelihatan hebat. Dan mungkin itulah sebabnya segelas teh tarik boleh melekat di lidah orang asing, walaupun bagi kita, ia hanyalah minuman harian. How is the tea? Is it good? Show the tea. Hold the tea. Beautiful, beautiful, Good? beautiful, Will you repeat again? beautiful. Will you repeat again? Yes, 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 yes. Lovely, lovely cup of tea. Thank you. Sorry, sir. I want to order the, how you call it already, like teh tarik.
but in a box. You know, like the one that you put in the box, and no sugar, please. No sugar. Okay, thank you. Hey boss, teh tarik kurang manis mangkok 1. Sedap gila lah. Apa yang kita saksikan sepanjang video ini bukan sekadar reaksi orang asing terhadap satu minuman. Ia sebenarnya cerminan tentang siapa kita dan bagaimana kita hidup. Teh tarik mengajar kita bahawa sesuatu yang hebat tidak perlu kelihatan luar biasa. Ia tidak perlu mahal, tidak perlu eksklusif, dan tidak perlu dijelaskan dengan panjang lebar. Ia cukup menjadi dirinya sendiri. Dalam dunia yang semakin bising, teh tarik hadir sebagai sesuatu yang senyap, tidak tergesa-gesa, tidak memaksa perhatian, tetapi tetap meninggalkan kesan. Bagi orang asing, segelas teh tarik mungkin sekadar minuman pertama mereka di Malaysia. Tetapi dari situ, mereka mula memahami satu perkara penting. Malaysia bukan negara yang cuba memukau, tetapi negara yang membuat orang rasa selesa untuk tinggal lebih lama. Dan bagi kita sebagai orang tempatan, mungkin inilah masanya untuk melihat semula perkara-perkara yang kita anggap biasa. Kerana selalunya, nilai paling besar dalam hidup tersembunyi dalam rutin harian yang kita lalui tanpa sedar. Teh tarik bukan tentang teh dan susu semata-mata. Ia tentang keseimbangan, tentang kesederhanaan, dan tentang keupayaan untuk membuat orang lain rasa diterima tanpa perlu berkata apa-apa. Jika satu minuman sederhana boleh menyentuh hati orang yang datang dari jauh, maka mungkin kita juga punya banyak lagi perkara yang patut kita hargai tentang diri kita sendiri. Dan selepas video ini berakhir, mungkin lain kali apabila kita memegang segelas teh tarik, kita akan berhenti seketika, menghirup perlahan dan sedar bahawa dalam kesederhanaan itulah terletak kekuatan sebenar Malaysia.